Assalamualaikum. Salam guys, selamat petang. Hari ni saya bawa pemandangan petang ni lah Ahad petang di Expo Menara Condong Teluk Intan. Hari ni berapa bulan? Hari ni 19 bulan 10 saya bawa pemandangan. Sini ini booth kita lah. Booth kami, siapa-siapa yang nak semak kelayakan untuk perumahan mampu milik boleh semak dengan kami sekarang. Kami ada di sini sehingga 20 hari bulan 20 hari bulan 10 nanti. So ini promosi projek-projek terbaru kami lah. Termasuk yang ni tadi Ni pun projek di Setiawan. Yang ni di Setiawan juga. Kami ada di Teluk Intan dan di Tapahang. So saya belanja dulu. Yang ini pemandangan rare sikit lah. Saya pun dah seminggu duduk sini. Ini first time saya tengok Menara Condong ni pasang lampu separuh Selalu sama ada tak pasang lampu langsung ataupun dia pasang sampai ke atas. Tapi petang ni dia pasang lampu separuh Rare ni. Ini view rare ni. Okay, saya bawa pemandangan sikit. Sini ni gerai-gerai Sebelah kami ada peniaga baju lah, baju dan pakaian lah. Di ujung sana ada jeruk-jeruk, buah-buah, ada jajan-jajan, manisan, ada maruku sana, ada Thai tea. Okay, saya bawa keluar dulu. Okay, ni pemandangan memang rare ni. Lampu dia pasang separuh je. No, apa. Ini offer tak lama ni, sampai 20 hari bulan je. Okey, memang best ni. Ini first time saya tengok lampu pasang separuh Okey kat sini macam-macam kita boleh carilah. Nak cari jagung cheese, nak cari ikan apa ni, ikan laga ni. Nama saintifik saya lupa lah, ikan laga ni. Okey, ada mainan. Ada macam-macam lah, ada aiskrim potong. Lepas tu kebanyakan family yang bawa anak-anak kecil boleh main buih lah, bubbles ni kan. Okay, kat sini macam-macam lah. Kalau bawa anak-anak kecil, anak-anak besar pun mak budak, bapak budak pun seronok ni. Sebab kita ada maskot. Ni maskot ni jarang jumpa ni. Ada maskot. Ni apa nama maskot ni? Saya pun tak ingat dah ni. Okay, banyak orang selfie kat sini lah. Sebab view dekat Menara Condong ni memang orang cakap Masya Allah, Tabarakallah. Memang menarik lah. Ini pemandangan yang cantik lah boleh kita dapat di Teluk Intan ni. So siapa-siapa yang berhajat nak jadi ataupun nak bermasa rutin di Teluk Intan ni, sini tempat bersantai lah. Situ ada kompleks Menara Condong kan. Kat situ banyak kedai-kedai telefon, nak cari aksesoris telefon apa semua ada situ. So ini suasana ni memang happening, memang seronok. Kalau bawa anak-anak kecil ni, bukan takat anak kecil, mak budak, bapak budak, semua seronok sini. Okey, kat dalam menara ni boleh naik tau. Boleh naik, tapi saya tak tahu sampai pukul berapa. Dia waktu siang boleh naik. Sebab siapa yang pernah tengok saya pernah buat video di dalam Menara Condong ni, saya ada share dekat platform TT platform TT. Saya ada share video yang saya buat masa saya explore dalam Menara Condong ni. Memang best lah. Boleh ada barang antik dalam tu. Kalau nak tahu apa barang antik dalam Menara Condong tu, boleh singgah dekat TT saya. Saya ada record video waktu saya explore dalam bangunan Menara Condong ni. Ni ramai orang tengah OOTD, tengah tangkap gambar. Memang meriah. Siapa yang berhajat nak jadi penduduk Teluk Intan ni, memang biasa sini lah tempat kita bersantai. Saya yang duduk Manjung pun rasa macam best je. Macam best je Teluk Intan kan. Walaupun saya duduk di Manjung, tapi saya jarang datang ke Teluk Intan ni sebab
kita ada bandar di Manjung. So antara Manjung dan Teluk Intan, saya lebih selesa pergi ke Manjung. That's why saya jarang datang ke Teluk Intan ni. Tapi bila dah sekali saya buat roadshow kat sini, dah seminggu saya duduk sini, rasa best pula Teluk Intan ni kan. Dia punya pemandangan, dia punya view, dia punya maskot tu, banyak maskot sini tau. Saya rasa ada dekat 5 ke 6 maskot kita boleh jumpa dekat sini dekat Menara Condong, Teluk Intan. Rasanya waktu ni galeri dalam ni dah tutup. Saya masuk hari tu waktu tengah hari. So siapa-siapa yang nak explore dalam ni boleh. Tapi waktu ni dah tutup dah kot. Dah tutup. Kalau nak datang, waktu lawatan dia tak nampak waktu lawatan 9 pagi sehingga 5 malam. 5 petang. Sorry. 9 pagi hingga 5 petang. 9 pagi hingga 5 petang. Kalau anda datang sini naik flight ke ataupun naik bas ke, boleh order Grab lah kat sini. Sini boleh order Grab, terus boleh pick up dengan drop off kat sini lah. Jangan risau So dekat Teluk Intan ni kalau nak bergerak menggunakan e-hailing tak ada masalah, insyaAllah. Sebab dekat sini pun dah ada pick up and drop off punya point lah. Okey. Kalau nak beli baju Menara Condong ada. Baju tema Menara Condong ada. Okey, macam-macam ada minyak, ubat, barang rojak. Okey. Kita tengok, kita pusing sekali. Lepas tu kita akan lalu dalam expo Sebelum ni pun selalu saya dah buat recording dalam expo tu, waktu saya lalu dekat laluan tengah expo tu. Tapi kali ni meriah sikit, so saya bawa view dekat dataran dulu kan. Ni main belon kan. Salah satu contoh main belon. Tu nak pakai mesin pun ada belon. Banyak belon kan. Bubbles lah, bukan belon lah, bubbles. Buih. Kebetulan pula DJ main lagu Peter Pan pula masa ni kan. Memang best lah. Memang suasana sini redup. Petang ni suasana redup. Mendung-mendung tapi tak hujan. Mungkin tak hujan sebab pagi tadi dah hujan lah dekat Teluk Intan ni. So waktu petang ni dia sekadar mendung je. Awan gelap tapi tak hujan. Tu suasana dia macam redup, sejuk dekat sini. Tambah pula DJ pasang lagu Peter Pan. Memang sur lah juga. Memang sur. Okay. Mana lagi kita nak pusing? Tu view dia. Siapa nak screenshot pun boleh kan? Dalam video ni siapa nak screenshot boleh. Buat DP ke ataupun buat background ke, background telefon, background desktop punya image pun boleh. Okey. Tengok best tu, bawa anak-anak main belon sini. Oi. Tu besar tu. Sini permainan utama dia belon ni lah. Bukan belon apa? Buih, sorry, bubbles. Bubbles ni lah. So ini tengah lelong ni. Pakaian ni tengah lelong. Tengok berada tu. Lelong. Okey. 325. Okey, saya bawa masuk daripada pintu sini pintu masuk belah sini. Siapa nak biskut tin pun ada ni. Jajan tin ni. Nak cari jeruk. Jeruk macam-macam jeruk lah. Kita lalu sikit dalam ni lah. Macam jeruk kata. Siapa yang tengah mengidam tu memang ideal lah datang sini. Boleh cari macam-macam jeruk. Yang ini bukan setakat budak je, mak budak pun suka ni. Ya bang, masuk bang, pilih-pilih tu bang. Rasa boleh campur bang. Boleh campur. Dengar tu boleh campur tu. Okey, di sini Maruku. Masuk dulu bang.
Sini Maruku. Nak cari Maruku sini boleh. Maruku yang biasa kita jumpa, yang jarang-jarang kita jumpa pun ada sini. Okey. Lama dah video ni, 10 minit dah ni. Ini Thai tea. Ini pun rare juga ni. Saya ambil gambar. Oh, tu dia Thai tea original Thai tea. Original Thai tea. Yang ni memang guna mesin khas lah. Dia ada satu mesin kat bawah tu, dia menyejukkan dan dia buat cycle air minuman tu lah. Dia pusingkan air minuman tu. Jadi ini gerai kami lah. Ni bukan gerai, booth kami. Booth kami yang mana kami bermula 10 hari bulan hingga 20 hari bulan hari tu. 10 hari bulan hari tu kami dah start kat sini. Okey. Boleh singgah untuk semak kelayakan, free deposit. Bila projek siap dapat kunci, baru kita mula bayaran 100% monthly installment tu. Sementara projek belum siap, bayar interest dia dulu, progress payment lah panggil kan. Okey. Sini baju-baju lelaki, wanita, boleh cari baju kat sini. Sini kompleks Menara Condong yang saya cerita tadi lah. Nak cari telefon, nak cari aksesori. Lepas tu bulan bintang, pulau intan pun ada kat sini. Pokok leko ada. Sini lagi satu gerai jajan. Gerai jajan, gerai jeruk. Orang tengah ramai. Orang tengah ramai. So jemput-jemput datang sini, jangan risau. Parking insyaAllah ada lagi. Parking insyaAllah ada, jangan risau. Ni macam-macam ada ni. Ni sedap kan ni. Boleh datang sini. Boleh datang. Apa nama ni? Pizza Talam Datang sini boleh dapatkan pizza Talam. Pizza Talam. Kalau nak cari kek coklat, ada kat situ depan tu. Kek coklat, ada strawberry, ada marshmallow. Ni baju-baju jersey, baju sukan, track shoe, track bottom, boleh dapat sini. Sini untuk budak-budak muda, untuk t-shirt yang design contemporary lah. Design latest punya. Nak cari backpack, semua ada bag, jam, macam-macam jam ada. Tali pinggang, cap, spek mata pun ada, radar. Okey. Dekat sini makeup, barangan makeup. Barangan makeup. Dekat sana tadi sebelah booth kami ada jual perfume. Mungkin saya terskip tadi. Ada jual perfume. Sini macam-macam. Nak cari cap, macam-macam jenis cap ada. Okey, nak cari slipper, nak cari kasut, kasut wanita, kasut sport shoes, sneakers, semua ada. Sini lagi satu pot untuk jeruk lah, jeruk buah potong. Ni ada buah potong ni ada buah potong. Saya jeruk, macam-macam jeruk ada. Okey, ujung sekali ni kapet lah. Kapet, sejadah, alas kaki. Ini murah je. Alas kaki RM10 je. Boleh tahan ni. Okey. Saya tengok ramai orang beli alas kaki dengan sejadah di sini. Nak kapet kecil pun ada. Kapet size S, size M, sejadah, alas kaki. Yang ni yang banyak orang beli ni, RM10 je. RM10. Nanti bila kita beli, dia akan ikat special punya. Ikat ada tangkai. Saya tak jumpa pula orang yang ada tu kan. Ada tangkai dia kalau beli. Kalau ada nampak orang yang bawa beli alas kaki yang dah siap tangkai ni, dia comel je tengok. Nampak macam DIY Adik. Okay, ni RM10. Kalau duduk homestay nak cari comforter, kat sini ada comforter. Ada Narita. Tengah offer RM10. RM10. Bukan sekeping, biasa sekeping RM10. Dua keping RM10. Oh, dua keping RM10. Special. RM10. Okey, mai. Yang tinggi. Okey, terima kasih bang. Terima kasih. Dengar tu. Okey, sini cakap dua keping RM10. Saya ingat sekeping RM10. Dua keping RM10. Okey. Kat sebelah sini menara Sini Menara Condong. Buka separuh lah. Ini memang rare ni.
saya dah lama duduk sini pun ini kali pertama saya tengok Menara Condong ni pasang lampu separuh lah. Ini siapa nak screenshot boleh ni, screenshot pemain view rare ni separuh lah. Okey, sebelah expo kami, di dataran Menara Condong. Dekat sini sebelah kami adalah apa orang cakap, food court lah, food court Medan Selera Menara Condong 1997 ini. Okey, kat sini ada satu mi rebus legend lah, Abdullah Bashar. Saya ada buat video dah, bukan video, saya buat posting lah itu dekat platform biru saya ada buat. Dekat platform biru lah saya buat untuk waktu saya try makan mi rebus Abdullah Bashar tu. Memang best lah. Siapa-siapa sampai sini boleh try. Jadi untuk malam minggu, macam Sabtu malam Ahad dan Ahad malam Isnin, macam hari ni kan, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Isnin, so kita ada pasar malam situ. Nak kata pasar malam, bazar larut malam apa? Bazar larut malam situ. Saya nak pergi tu kena lintas jalan tu. Saya semalam tu, malam tadi saya ada buat recording. Nanti saya tengok macam saya edit dulu untuk video yang saya recording malam tadi dekat bazar larut malam situ. Okey. Okey. Sekali lagi tu ada orang tengah shooting. Okey. Jadi apa lagi ni kami nak cerita? Dah 16 minit. Panjang sangat video ni kan. Okey. Saya balik ke booth kami semula. Lepas tu kita jumpa semula di video akan datang lah. Okey. Tengok pemandangan ni memang best lah. Memang best. Kalau siapa yang dah lama follow saya, mesti pernah tengok posting platform biru saya, ada maskot ni. Kan? Okey. Memang best ni. Jadi siapa-siapa warga Teluk Intan, warga Manjung, Tapah, Bido, boleh datang singgah sini lah. Dah jual bunga. Nak bawa awet ke sini, boleh bagi bunga terus. Nak bawa awet sini pun okey juga. Boleh bagi bunga terus Okey. Saya end video ni dekat booth kami Okey, jumpa lagi dekat next video. Terima kasih. Assalamualaikum. See you when I see you.